Ni lah lebah keluluk paling jinak dan paling comel saja ada sobat, iaitu keluluk terminata sobat. Untuk tahun 2026 ni saya tak sedut lagi lah madu keluluk terminata saya ni sobat. Jadi hari ni saya nak sedut lah sikit madu lebah keluluk terminata saya ni sobat. Kebetulan lah ni musim bunga durian dan saya punya pokok bunga santos ataupun dipanggil juga pokok bunga jambu tengah rancak berbunga lah ni sobat. Banyak keluluk terminata ada urung. So alhamdulillah madu dia pun boleh kira banyak jugalah sobat. Kalau dapat dilihat sobat, kali ni madu lebah keluluk terminata saya ni lebih banyak lah daripada bibrik. Kalau dapat dilihat di dalam sari dia ni sahabat, di tepi-tepi sari dia tu penuh madu lah sahabat. Manakala pula ni lah kawasan telur dia sahabat, ada telur muda dan juga telur tua, ada telur ratu kalau sahabat pasal. So saya nak sedut madu lah sikit, boleh banyak mana tak tahulah ni. Tengok ke madu banyak juga ni sobat. Sekadar perkongsian lah sahabat, sama-sama kita duk nyeduk ni dok. Untuk lebah keluluk terminata ni, kalau siapa-siapa hok nak buat landscape, bagi saya comel lah lebah keluluk terminata ni letak di kawasan landscape rumah dia sobat. Sebab lebah keluluk terminata ni sobat, dia tak beken, tak agresif. Dia buat kerja dia je tu bik masuk. Lepas tu dia punya struktur badan dia pun comel sahabat. Ada warna kuning dan juga warna hitam pada dia punya tubuh dia sobat. Begitu sobat. Tapi jangan tanya saya lah sobat, saya jual kodok kalau ni lebah keluluk terminata saya tak jual sobat. Nak boleh dia pun payah juga lah ni sobat, ada orang jual. Kalau ada pun sobat, harga sarang keluluk terminata ni mungkin murah sikit dah daripada sarang lebah keluluk Itama. Kalau nak cerita daripada segi kelebihan keluluk terminata ni sobat, kalau nak lawan keluluk Itama tu mungkin dia kalah lah sikit daripada segi madu. Tetapi untuk sistem pendembungan dia okey sahabat, bagi pokok-pokok yang renek lah. Manakala sahabat keluluk terminata ni dia terkenal dengan sifat pemalu dia lah sahabat. Kalau sahabat benda keluluk terminata ni dia bersifat friendly lah dengan budak-budak. Kalau saya punya anak-anak saudara nak try madu keluluk, saya buka keluluk terminata dulu. Sebab madu dia pun sedap sikit daripada keluluk Itama. Tambah pula sahabat, lebah keluluk terminata ni dia ambil sumber di kawasan pokok-pokok rendah sikit. Kalau nak cerita pasal sumber sahabat, lebah keluluk terminata yang saya punya ni sahabat, banyak je duk pokok bunga santos ataupun bunga jambu saya tanam sahabat. Semasa pokok bunga jambu tu mekar sahabat, banyaklah lebah keluluk terminata saya tengok duk main urung dekat bunga dia dan ambil nektar. Ada juga ambil pollen sahabat. Mungkin sebab itulah madu kali ni agak banyak sikit, sebab pokok bunga santos kawasan rumah saya ni banyak saya tanam untuk penghasilan madu lah. Okey sahabat, kita jumpa di video yang akan datang pula lah sahabat. Terima kasih sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.